Assalamualaikum godong-godong. Trip kali ni kita akan pergi menjala di alur sungai Kelau. Target kita kali ni kita akan mencari ikan tengas ataupun ikan sia. Dan trip kali ni aku pergi dengan member-member aku beserta anak dan isteri. Okey, alur ni memang cantik lah kalau kita nak casting sebarau. Memang air dia memang cantik lah. Ikan pun sebenarnya ikan kawasan ni memang banyak. Tapi itulah sebab air musim kemarau ni terlampau kering, air sungai kering, ikan pun boleh nampak kita. Jadi ikan mana yang kecil-kecil je lah kita dapat tangkap, seperti susu batang, ikan kepor, ikan tengas daun, anak sebarau, ikan peacock bass pun ada. Okey, mari kita sama-sama saksikan video aku menjala dekat Sungai Kelau. Nak ambil? Ambil. Ikan apa, Pak? Susu batang. Hah? Susu batang. Susu batang. Ada lagi lah. Susu batang. Aku pergi menjala ni pun sebab anak bongsu aku dia teringin nak tengok cara aku menjala ikan ikan, dan dia nak makan katanya. Jadi aku pun kebetulan balik kampung, kita menjala mencari ikan kecil-kecil untuk digoreng. Dia tanam dulu dah layak ni. Tengok. Tanam dulu layak. Ya. Bos melangkak ni. Itu, ayo. Dekat mana? Dekat ni. Boleh tak ada ni nak. Jadi dia. Kalau pikir ben, para palau. Besar dulu tengok. Kat dalam. Dapat tak, Abang? Boleh lah. Kita kat sini kan ada basah Mak. Baik duduk je terus. Kenapa? Yalah, bontai dia memang tak basah. Dapat saya. Tu ikan. Dia ambil Ambil. Ya. Tu. Banyak ikan. Ada. Abang? Kayu besar. Bau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
malam ah. Sampai acu yang punya ni. Atau nama pinggang. Awan datang, awan Masuk gelap. Tengok pada keadaan tu sungai macam tu. Betul tak? Langsung. Bagi anu, lorong alu air. Cari nak. Ada lah. Dia main ni alu tu. Awak dah pernah. Wah, banyaknya. Oh, tu nampak mutih eh. Dia main alu tu. Ikan alo. Hmm. Alo air. Buat lagi dia ni. Buat lah. Kalau bulat. Ada? Tengok mengecik keluar ni. Sekian dulu untuk episod kali ini. Hasil yang kita dapat kurang memberansangkan. Cukuplah untuk kita goreng, untuk sekali goreng. Jangan lupa share, like dan subscribe channel Kembara Jalanan. Kan tu puyu kepor. Assalamualaikum, bye-bye.